Assalamualaikum semua. Hari ini 29 hari bulan 8 2025. Okey, Pak Andak masih meneruskan kerja-kerja untuk memasang jenang sebelum konkrit. Sebelah dah siap, ini ada sebelah lagi. Okey, untuk dipasang. Lepas tu yang ni kena buka bendul dulu. Nanti proses buka bendul, tengok Pak Andak akan cuba tunjukkan video. Okey, untuk dan pasang jenang untuk pintu ke bilik air ni. Okey. Doakan Mak Andak sihat, Mak Andak sihat, Wan sihat, keluarga kita semua sihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja Mak Andak dan semua sana. Amin. Assalamualaikum sayang semua. Assalamualaikum semua. Ni Pak Andak nak mulakan kerja-kerja untuk potong bendul ni. Untuk naikkan jenang pintu. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kerja-kerja Pak Andak. Mohon doa semua. Ni Pak Andak dah gantung siap-siap supaya bendul ni tak beralih, insya-Allah. Doakan semua ya. Assalamualaikum. Okey. Okay. Okey, patah insya-Allah. Okey, bendul dah siap potong. Alhamdulillah. Pintu yang nak turun ni, tingkap ni akan jadi pintu kat bawah ni. Okey, ruangan pun cukup. 5 kaki lebih sikit. Kat sini sampai ada 6 kaki ni, ada setengah inci lagi ruangan. Insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Sampai petang ni, Pak Andak dah dapat siapkan satu jenang, siap dengan acuan konkrit untuk kita tuang simen. Dan satu lagi ni dah siap gantung jenang kiri dan kanan, tinggal buat dengan acuan konkrit. Dapat sekali curah konkrit nanti simen, insya-Allah. Mudah-mudahan kokoh ya.
Okey. Kita doa semua mudahkan kerja Pak Ndak, insya-Allah. Assalamualaikum.